Tapi kalau suara sama, kau pejam mata, kau dengar Anwar Zain, nak buat macam mana? Okey lah, terima Takkanlah lah. aku nak operate tekak aku semata-mata untuk memuaskan hati kau lah. Banyak pula kerja aku. Tak kuasa lah aku. Habis pula duitnya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali menyaksikan Sembang Sempoi. So, seperti biasa, anda bersama saya, Firdaus Torres. Hai, saya Sharifah Mira. So, Mira, wish, hari ni kita punya tetamu bukan kaling-kaling lah. Bukan kaleng-kaleng Bukan kaling-kaling. Dia ni, orang kata anak buah kepada penyanyi terzuhur. Terzuhur ke tersohor? Sebenarnya tersohor Malaysia. So, kita perkenalkan dia. Boleh kita perkenalkan? Boleh. Okay, come. The one and only Daniel Zain. Hello guys. Daniel Zain in the house ya. Thank you for inviting me. Sama-sama. Okay Daniel, macam kita tahulah Daniel sekarang mula dah bergiat aktif dalam bidang nyanyian. So boleh ceritakan sikit tak macam mana Daniel berminat masuk dalam bidang nyanyian ni? Okay, so I sebenarnya daripada kecil, background I dalam bahagian seni ni dah lama dah actually. So I started off with, sebenarnya mula-mula dulu I ingat lah masa I kecil I audition untuk menari sebenarnya, untuk penari kanak-kanak kumpulan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. I lupa nama grup tu apa, I dah lupa dah lama sangat. So I audition untuk menyanyi, tapi actually my mum force me untuk pergi menari. Oh, menari. Sebab kakak I nombor 4 dia memang masuk menari. So macam, kau pergilah masuk, dia cakap macam tu kan. And then tiba-tiba dapat. So for a few years I stop dalam bidang nyanyian, until bila umur dah masuk 18 tahun, I think like, I feel macam I kena aktif balik kot. So I start balik dengan buat show-show orang kahwin, mana yang kawan-kawan tahu I boleh nyanyi masa tu kan. Sampailah umur sekarang dah 28, I rasa macam there is not enough apa orang kata, a lot of things under my sleeve dah. So macam I need to do something for my future, cakap. Walaupun future tu tak boleh nak target lagi sebab menyanyi je kan, I don't know how to get involved too much yet in that kind of industry. So macam try and error je dulu. So for now baru 28 ni barulah start menyanyi balik, buat lagu and so all. Tu macam yang kita tahu, Daniel sendiri anak buah kepada penyanyi tersohor lah. Boleh teka tak siapa guys? Diana Zain dan Anwar Zain kan. Ku perlukan cinta, sekebun cinta nan berbunga. So, adakah macam penglibatan awak dalam dunia muzik ni adakah disebabkan mereka juga ke macam mana? To be honest, masa kecil sebelum tahu dunia nyanyian tu apa ke kan, kita just nyanyi kat dalam bilik suka-suka ikut kakak kan. I tak tahu punya Anwar Zain tu adalah Anwar Zain dan Ziana Zain tu adalah Ziana Zain. Macam tu I tak tahu yang dia tu adalah artis. So kita macam datang salam tangan, oh my uncle lah, something like that. We just get close like that only. Tapi bila dah besar, masuk darjah 1 darjah 2, baru my mama explain, so sebenarnya actually your uncle is actually an artist in Malaysia ni. Macam okay that's it lah. Tak ada macam nampak masa depan cerah. Tak ada. Nice. Tak nampak cerah. Dia sebenarnya tak cerah. Tak cerah, ya. Kalau nak ikutkan betul-betul, dia tak berapa cerah. Nanti kita akan pergi ke arah situ. Kita akan digging sikit ke arah situ. Okay, sekarang kita tahu orang kata macam sekarang ni banyak nipo baby. Awak tahu nipo baby tu apa? Aku baru check GPT semalam. Baru check GPT semalam. Aku baru macam check GPT kan nipo tu benda tu. So nipo baby ni, kalau untuk orang yang tak tahu lah, basically dia masuk dalam industri hiburan ni sebab dia orang punya keluarga juga. So macam awak, kita tengok yelah Ziana Zain dengan Anwar Zain punya anak buah kan. So untuk awak sendiri, susah tak sebagai as a nipo baby nak masuk dalam industri? Okay, I nak kena susun ayat tu sebelum kejap lagi kaku engagement. Okay, kejap Kalau artis yang ada anak, bagi diorang mudah. Okay, tapi kalau macam yang saudara mara ni susah sikit. Faham. Kalau melainkan macam saudara, contohlah macam kalau yang mak artis, kakak dah artis, adik pun senang nak naik. Tapi kalau I, lepas tu pak saudara artis,
sepupu artis, tu susah sikit. Susah sikit. Tapi dia akan lagi jadi susah bila macam dalam bahagian nyanyian untuk yang macam I yang ada Pak Ngah Wazin apa semua. Sebab bidang, this is my point of view lah, untuk sebagai nak masuk ke arah nyanyian ni, lagi-lagi nak masuk audition pertandingan menyanyi, pertandingan menyanyi dekat mana-mana lah, I tak nak sebut mana satu, dia jadi susah. As an example, before this I pernah audition untuk satu nyanyian ni. Tengah-tengah nyanyi ni tiba-tiba dia suruh I stop. Dia tunjuk handphone, gambar yang dia orang tunjuk tu lah. Okay. Ni Pak Ngah you ke? Diam jap. Like that Mana kan? Kita tak nak ada kabel-kabel pula so agak susah sikit kat situ, betul. Tapi kalau itu adalah anak dia, tak ada masalah. Kita tahulah artis mana yang ada anak yang tu kan, tak ada masalah. Tapi kalau ada bakat, why not? Pergi je lah kan. Tak kisah lah kan. Tak payah nak susah-susah diri nak buat audition bagi ada anak kau yang boleh menyanyi, boleh berlakon, teruskan. So untuk awak sebenarnya lagi susah lah. Untuk I lagi susah lah sebenarnya. Susah. Sampai I mengadu lah dengan Pak Ngah I. So Pak Ngah cakap apa? Pak Ngah tak ada kena-mengena pun macam nak buat macam mana nak buat macam mana, dah memang macam gitu diorang punya perangai ni. Susah nanti ada itulah cerita lah, itu cerita personal lah, kita nak cerita. Okay, so macam kita tahulah kalau masuk dalam bidang industri ni kan, maksudnya banyak persaingan kat luar sana. Betul. So apa plan dia ni nak berkecimpung lah dalam bidang ini? Sebenarnya I wish that I have a lot of money to do this in a couple previous year. I was hoping sebelum adanya TikTok, sebelum adanya IG, I ada duit lebih. I harap pada zaman tu lah sepatutnya, bukan zaman I yang sekarang. Sebab zaman sekarang sebenarnya I nak bagi tahu menyanyi semua orang boleh. Berbakat tu ramai yang ada sebenarnya. Tapi dengan adanya social media, it's actually easy for them untuk expose diri diorang. Jadi untuk kita yang jenis yang menyanyi, I ni menyanyi belajar ikut YouTube. Ada setengah orang suara dia lebih ke arah sini, ada orang suara dia lebih ke arah sini. Jadi untuk orang yang betul-betul lagi berbakat ni, yang suara dia macam-macam, dia kita panggil dia raksasa lah suara dia. Sekarang dah banyak dekat social media yang meletup-letup, tapi tak ada rezeki juga. Can you imagine orang yang meletup-letup suara tu tapi tak ada rezeki, dia just kat social media saja. Can you imagine for someone like me who just like tak sambung belajar bahagian bidang nyanyian, tak ada background, tak ada asas main music ke apa ke, tak ada. Can you imagine how I want to grow? So memang susah sikit. And then what is my plan? I would say try and error, to be honest. Try and error lah. Nak kata push Pak Ngah, memang tak lah. Pak Ngah push $1 memang kena balik kasut daripada luar kan. Tapi alhamdulillah lagu pertama tu dia tolong sharekan lah. Macam it's for my experience. Second song I tak ada force. Dia pun nak I usaha sendiri, sebab I tak nak orang cakap kau naik sebabkan ini, kau naik sebabkan Pak Ngah kau. Annie Zakri pun banyak kali kena benda macam tu. Sepupu ke kerja aku pun dah terlupa dah. Dia kena lagi teruk. Dia kena mana kan? Dia kena Zakri. So dia macam dia pun kena lagi teruk juga dulu. Orang kutuk, alah kau naik sebabkan Pak Ngah kau apa semua. Annie Zakri was this close before this nak give up. Sampai dia nak sambung belajar, nak jadi lecturer, tak silap apa tak, itu I dengar lah. Tapi alhamdulillah rezeki dia dekat situ dengan usaha dia sendiri. So mana tahu rezeki ada dekat situ kan, I punya. Tapi macam awak cakap, awak belajar menerusi YouTube saja. Since awak rapat juga dengan Pak Ngah awak kan, Anwar Zain. So tak ada awak macam tanya dia juga bab music, macam tolonglah ajarkan sikit key ni macam mana, key ni macam ni. Tanya tu tidak. Sebab I ni jenis nampak je laut macam ni kan, tapi bila jumpa orang tu jadi segan. Macam kau nampak ni, macam ni cakap bukan main lagi kan, tapi je tadi senyap je aku kan. Tadi pun malu, dia dua-dua macam tu. Jadi bila datang rumah orang beraya tu, lepak makan, tiba-tiba baru dia bercerita, kau macam mana nak, macam ni nak. Kadang-kadang barulah terkeluar subtopik, lepas tu barulah dia bagi tips sikit, kita dengar lah macam tu. Before this Pak Ngah I tak tahu pun I boleh menyanyi. Bila umur I berapa, I lupa 18 ke 21, I tak ingat masa tu. I buat perform untuk cousin I punya wedding. Dia baru tahu yang I boleh menyanyi. Masa itulah baru dia macam share tips sikit-sikit apa semua. Tu I simpan-simpan lah sendiri, balik rumah belajar sendiri. Selebihnya I tengok daripada YouTube. I minta I belajar sendirilah daripada YouTube mostly. So orang kata bapa saudara, mak saudara memang nama dia aku lagi risau soalan tersohor. Tersohor kat Malaysia. So awak andai kata satu hari nanti nama awak naik kan, ada tak awak rasa macam
takut nama awak tu dibayangi. Sebab orang sekarang mesti dia cakap macam, oh dia naik sebab macam awak cakap tadi lah, oh dia naik sebab bapak saudara dia, mak saudara dia. So macam ni nak jawapan jujur ke? Jawapan jujur. Jawapan jujur salah aku ke kalau dia partner aku? Kan nak buat macam mana kan? nak buat macam mana cakap kan? Tapi kalau naik tu adalah rezeki saya sendiri, tapi mulut orang tak boleh nak tutup, dek. Kita boleh cakap kan, mulut orang memang tak boleh nak tutup. Kau nak cakap apa, kau cakap lah, lantak kau, kubur kau. Okay. Yang penting I usaha I sendiri. Ni pun lagu pun I bos I yang tolong apa semua, keluarkan duit and everything. So, bos tolong I tak ada minta dekat partner keluar duit, tak ada. So kalau naik, kau nak kata aku tumpang nama dia, I tak tumpang, I menyewa. tak ada. So macam tak pernah nak ada orang. Yelah, nak buat macam mana kan, dah ada related kan. Dah memang related. Yelah, macam kita tahu sebelum ni macam arwah Salim, dia ada anak kan, memang suaranya sebiji macam ayah dia. Betul. So kalau macam Daniel, ada tak orang cakap macam, oh Daniel ada bawa bunyi-bunyi suara Anazin ke? Okay. Saya tak tahu yang tu. Okay, saya nak cakap suara kita memang jenis serak-serak basah ni. Lepas tu I punya key pun tak boleh nak terlampau tinggi sangat, tak boleh nak terlampau rendah sangat. Memang dah ke arah-arah Nuazin tu. I pun tak tahu macam mana nak cakap. Bukannya I macam dengar I copy suara dia, tidak. Memang bukan dibuat-buat lah. Bukan dibuat-buat. Macam tu. Nak buat macam mana, rezeki Allah bagi kan, kita mempergunakan dengan baiknya. Ada. Tapi orang kata kalau macam P. Ramlee pun kadang-kadang anak dia pun nak berlakon, orang still membuat persamaan antara mereka kan. So macam Daniel sendiri, Daniel tak rasa suara tu dibuat-buat. Tapi kalau orang kritik memang macam, kau ni apa tiru bapa saya, kau tak ada karakteristik sendiri ke? So apa? Perasaan Daniel tu sendiri macam mana? Kau nak kata macam yang kau cakap dia, macam yang you cakap tadi, karakteristik. Kalau I nampak dengan I letak sebelah-sebelah lain. Sangat-sangat lain. Memang berbeza teruk. Tapi kalau suara sama, kau pejam mata, kau dengar Nuazin, nak buat macam mana? Okey lah, terima lah. Takkanlah aku nak operate tekak aku semata-mata untuk memuaskan hati kau lah. Banyak pula kerja aku. Tak kuasa lah aku. Habis pula duitnya. Daripada aku bazir duit operate tekak, biar aku buang perut ni bagi kurus sikit. Betul kan? Macam mana dah diberikan suara yang sama macam tu. Maksudnya bukan sebab awak sendiri yang copy paste, memang personality sendiri macam itulah. Memang macam tu. Tapi sekarang dah keluar berapa lagu tadi? Sekarang dah 2 lagu dah keluar. 2 lagu. So dalam 2 lagu tu, apa kritikan yang paling teruk yang awak pernah dapat? Yang pagi semalam tu. Semalam ke tadi? Silent please. Saya ingat part tu. Untuk lagu ketiga, I belum release lagi. Itu baru combine buat lirik cerita-cerita je. Dah suruh diam, nak buat macam mana kan? Tu paling teruk lah. Tu paling teruk lagi satu. Aku faham lah orang manusia ni, kalau kau tak suka, skip je lah. Diam je lah kan selalunya. Macam aku dulu, aku tak tahu lah korang kenal aku dulu kan, Daniel Zain yang dulu macam, aku pun dengan netizen lebih kurang je. Tu Tuhan balas balik sekarang kan. Jadi macam what you give you get back. What you give you get back lah gitu kan. Aku pun dulu macam itu juga, komplain apa semua kan. Tapi bila dah masuk umur 25 tahun ke atas ni, dia macam serabut lah, scroll. Kau tak suka belah lah. Umur 28, ramai orang kata lek lah Daniel, tak muda lah, tak komplain-komplain banyak kan. Tak kuasa aku ni. I boleh cakap yang I ni tua sebelum umur. Dah jam 4 dah cari duit sendiri, buat show sana sini, berkenalan, have connection with a lot of people. Kata veteran, tidak nak kata orang yang berumur lah. Macam tu, dengan penari-penari yang dewasa apa semua. So kita experience benda tu sendiri. Jadi I ni tua sebelum umur, nak dikatakan senang. Macam tu. Tapi tak rasa down ke macam bila dapat komen macam tu, malas aku menyanyi? Tak ada. Hati keras babe. Okay, to be honest, patut berjaya lah. Zaman dulu yes. Tapi bijaknya I ni, I boleh dikatakan I am a small tier of influencer lah. Okay, so I need a content every day. So I ambil komen tu, I lawakkan dia. Okay, so you take it positif balik lah. Tak ada positif juga tak video yang aku buat tu. Sebenarnya tak juga. Aku carutkan juga orang tu. Tapi macam bila dah umur-umur ni, macam malas nak layan. Yelah, kita nak hidup tenang je bila dah berumur ni kan. I stop TikTok for 1 year dah. I stop sebab I rasa macam until now? No tak. Tak kan. Sebab I nak start balik menyanyi kan. So I nak gunakan platform I balik. Tapi